Assalamualaikum, jumpa kita lagi dalam channel Luqman Rahman guys. Okay guys, hari ni hari Minggu guys, first trip dalam ayak bulan ni, last bulan ni lah ayak musim ni. Sebab kemarin Sabtu ayak tak apa elok lagi, hari ni pun ayak tak apa cantik, tapi boleh lah buka sebab ayak takut laju kan. Okay guys, kita hari ni kita ada trip guys di area Jambatan Pertama. Saya ni tak biasa pergi yang kita first time. Tapi tu lah cuaca hari ni guys, tengok cuaca. Hari ni cuaca hujan guys, lebat. Tapi kita tanya kat mereka. Mereka nak on je, mereka nak on juga. Mereka kata susah nak ambil cuti daripada apply cuti. Jadi mereka nak on, kita pun kita on je lah. Okay, mudah-mudahan hari ni saat kita tunggu tengok hujan siap, mereka pun belum sampai lagi. Kita tunggu tengok mereka sampai. Kita update guys, tengok cuaca hari ni tak apa elok. Pada pagi tadi ya hujan. Daripada pagi tadi sampai sekarang hujan tak berhenti. Mudah-mudahan ni saat ni petang tu ada angin sikit lah, ni pun tadi ada angin masa ni. Mudah-mudahan saat ni berhenti kot, insyaAllah. Mudah-mudahan ada ikan kot hari ni guys. Kita cuba guys, mana pun. Okay, kita update. Guys, dia hujan masih lebat lagi. Ya, player kita dah sampai dah. Daripada Jawi yang boleh nak prepare dulu sementara tunggu hujan bagi stayat sikit. Hujan lebat lagi, kita nak tunggu lagi saat hujan je gelap lagi. Kita prepare pasal mancing dulu. Okay guys, okay. Daripada ni tolak bagi keluar, tolak sampai bagi keluar. Tali tak parah ha. Okay. Daripada kita turun kat hujan kan. Pelan-pelan kita gayuh. Kita pergi ambil udang dulu. Allah. Okay guys, kita pergi ambil udang dulu. Kita turun hujan masih lagi turun. Tak berhenti lagi. Ambil udang dulu, tengok pelan-pelan je. Lagi dia berhenti je. Cerah sikit lah, kena nampak cerah sikit lah tu. InsyaAllah berhenti. Biar kita nak ada kesibukan lah. Okey guys. Jom kita pergi ambil udang dulu. Hujan masih turun, dia ada rintik lah. Jom. Okey guys, selesai. Udang dah. Udang ada. Simpan udang dah. Kita boleh. Okey, boleh on. Hujan pun nampak ni tak lebat dah. Okey, selesai. Kita dah ambil udang. Okey, tengok. Ni spot pertama kan. Kita pergi spot. Kita turun lah. Sanjik dulu. Okey, spot pertama kita. Okey, try tengok. Kita try sikit je. Baru sampai guys. Hujan dulu masih rintik-rintik. Dia gelap lagi kat atas. Tak cerah tengah hari. Start mengai. Ikan apa first naik? First strike dia berangkat ikan duri kan. Ikan duri first strike. Dia memang mungkin hujan dia ayak dia pasal ayak hujan memang dia tu turun dulu lah. Tak link. Link tak naik lagi. Tak ikut kan. First strike dah. Mermaid sikit kena bagi lepas balik. Ikut. Ikut guys tak. Tengok ikan apa? Big kan?
Cencaru. Ni beli Apollo. Kalau ada cencaru ni beli Apollo lah. Cencaru. Memang kejik kan. Cencaru. Cencaru makan kejik. Beli Apollo, buat Apollo balik. Kalau dia ada, dia main dia ada. Kalau dia tak main, saya kadang dia tak makan, dia tak mau. Ni kalau dia makan, beli buah Apollo lah. Cencaru. Sini tempat Plata. Plata kan. Apollo Plata. Apollo kan. Apollo lu, cari ikan Apollo lu. 2 ekor. Ikan ni goreng sedap oh. Yang Plata ni enggak tu. Belakang Plata. Dia Plata dekat kuning Plata. Plata kan. Dah tu. Buat apa? Strike nampak macam jik lah. Bottom. Nahak apa? Mana? Ingin gelam apa? Cencaru. Cencaru besar dia makan bottom. Nampak cencaru. Ingat je nahak apa lah. Dia nahak kat sini ada saya tanda kan. Oh, cencaru. Pagi udang. Dia je pada cencaru besar ni. Follow kan saya jauh. Ni Plata. Duduk ada lagi. Dia tak pusing. Dia duduk main lagi. Plata kan. Masih duduk ada lagi. Biar aja. Biar aja. Biar kalau nampak dia pegang lah Sat. Main injuk sikit. Allah lucu. Fokus tu. Tak tu. Dekat. Oh cantik ah. Ni Sat. Ni. Ni padu ni. Dia jaga jangan pergi lepas ah. Talang apa? Talang ah. Kalau dia lompat macam tu asal dia mesai. Tak talang senangi dua je. Senangi talang ni lompat ni. Tak nampak tu. Sembang tunjuk seorang. Nak seorang tunjuk dah. Awak nak ambil amak. Pam belum. Benda belakang betul. Bersih. Relax, tak apa. Sing ni. Hai. Angkat rod dulu. Okay, fight. Fight, posisi cantik lah tu. Video. Tak habis dah. Okay, rapat sikit. Memang siap pada ambil video kat dia. Naik lagi. Sikit lagi, sampai dah tali ni. Ada drag tu je. Macam apa drag kalau buka pun tak apa. Besar ni. Sebenarnya talang tadi lompat. Drag tu buka sikit ke ras macam ketat sangat Jangan ringan sangat, ikat sikit. Jangan ketat, jangan longgar sangat tu. Nampak macam tak. Sahid ni senangi ke selalu talang ah? Talang. Kena Sahid, kena badan. Kena badan tu. Kena badan jenuh ah. Kena hisang. Apa pun. Ikut lucu lah Sat tak? Okay. Sampai esok lah. Dah kena badan. Tak boleh juga boleh lucu tau ni. Pelan-pelan. Patut dia kuat dia kena macam tu.
Okey. Pesak sekilo dekat sekilo lebih ni. 2 kilo ni talang. Bukan kecil. Buka ni lu bagi dia turun. Buka tali tarik angkat naik atas ni. Oh, talang. Dah, tu. Ni dekat 2 kilo. Apa dah naik atas dah masuk. Ni dekat 2 kilo 2 kilo main talang. Kena apa yang main tarik. Oh. 2 kilo kan. Ha, buka tu bagi dia ni. Ha, betul. Okey. Ha, 2 kilo kan. Ha. Wah, dia bagi 2 kilo. Ha, ada talang saat membawa pergi tempat spot talang. Macam ni Dia kena tepi ya. Dia kena isang tu. Dia kena isang tepi. Kalau kena depan dia tak berat kan. Dia kena tepi tu dia fight talang ni Badan lebar. Alang lebar dia kena tepi. Besar. Kono. First time kena talang ni. First time talang fight shot Dia fight. Angkat keluar tu. Dia kena tepi. Tapi dia kena ni memang melekat Dia masuk dalam. Okey, angkat kena lah. Okey, angkat punya uji simpan lah. Oh. Dah ambil gambar kan? Ha, talang guys. Kat 2 kilo ni tak timbang. Berapa kilo betul tak 2 kilo? Orang kata 2 kilo lebih. 2 kilo lebih. Buka dulu dia. Buka. Okay. Bukit ni. Tak, ambil gambar tu. 1.7 guys, talang. 1.7 boleh tahan lah 1.7. 1.7 kan ni. Okay kan, hujan benda berhenti lah. Kan makan talang sama boleh tu. 1.7 talang. Oh. Talang dah masuk ni. Okay guys, kita ubah spot dulu. Cari spot talang tu, try dia. Okay. Sangkut ya? Oh, nampak ingat je dia sangkut. Sangkut ada macam ni sangkut. Ingat dia dah tu sangkut lah kan. Hujan tak turun dah. Kita tak buat talang tapi tak mau makan lagi. Tambak tapi tak lekat. Ni untuk makan time. Makan dulu. Kita ubah guys. Boy kuning dia tak mau lagi. Petang kita try repeat balik tengok. Ni kita pergi spot cari ikan monster. Bu dalam tu udang. Bu bagi hidup. Tak ada. Ni tak ada dia. Nah, ni rapu kan. Tak kalau besar dia turun dah. Ni saiz. Sedang lah. Dah rapu. Nak dah agak rapu. Okey lah, dah lekat elok angkat terus. Tapi dia tak nampak pun dia tarik Nampak ada macam ketuk. Nampak macam ni dia bang keluar. Dia macam ni. Arah kono dia masuk kono. Rapu. Ni.
Apa first? Tak ni. Saya mak dia tak mau keluar lagi ni. Mak dia. Ni yang okey. Ji Apa tu? Hei, jangan hak saya. Oh. Dan ambil tadi. Jangan. Ji Hei, dia makan umpan. Dia buat jatuh ibu dia kena CP. Nah, ini. Ingat saya elok. Saya gamak tadi masa start kan. Dia GT naik. Saya sedang ni. Saya ni elok Kena kalau kena jig ni syok ni. Oh. Tu. Dia pada tadi duk kumpul hari ni dia baru dia naik ikan. Ikan apa? Baru. Jangan dia jatuh mana tengok. Baru tu kan dapat. Ingat ikan apa tu cencaru ke pelata tu baru. Tengok saya jatuh free. Okey. Dia pada tadi tu kan kalau dia kumpul juga kalau kata pakai polo tak tahu. Tak. Jauh ni. Jauh dia pagi tu. Jauh guys. Puluh. Tengok ni puluh. Empat ni. Ladung betul. Ladung. Siapa ambil ladung ni tarik? Oi. Sayang. Dia besar sikit bawah tu. Kalau kasar sikit dia besar sikit. Lucu pula. Dia naik agak lah. Onjik kan ni apa lo? Apa lo mencaru? Aduh saya elok oh jaga ni tu. Sayang. Oi, lagi apa lo jauh. Ya. Orang kita tak jik tak. Mencaru. Ni pun sini cencaru. Ekor ni cencaru. Main besar sikit lah. Cencaru. Buka. Butik. Tak apa. Lagi dia dah butik. Okay. Saya tu elok lah. Saya tu bawah tu. Saya tu besar tu. Oi, ni 4 ekor sekali lengket. Oh dia 4 ekor. 4 ekor, 5 ekor. Saya atas tu saya elok. Ya tak dia tu sayang. Benar dalam ni. Tik. Semua kena tu apa dia pula main puluh kat ni. Dia pula main puluh kat ni. Mahal banyak tu. Apollo bagi ambil Apollo mana. Dia 5 ekor angkat. Gutik. Saya dia terjun lagi. Tamban itu cencaru. Itu tamban. Cencaru guys, kutik cencaru lu mana boleh kutik. Mai ni. Abang belum kok mai. Apollo semua Apollo. Saya ni sedap ah. Belakang. Okey. Lipat ni. Dia kena lagi. Itu tamban. Saya tu elok. Jauh. Ni saya ni elok. Saya ni dapat okey. Saya ni buat kamera belakang memang saya dia ni. Saya ni. Ini cok. Ada berlembok ni. Dia berlembok. Talang sesat makan. Mana tahu. Boleh lah. Tak boleh lah. Dulu talang kan kata pumi pulaman pakai puluh. Puluh dia makan ni. Pakai puluh rancuk.
Kalau chrome ni boleh kan? Ya, tu cara lagi. Oh, baik kok, 3 ekor, 4 ekor. Oi, baik ekor oi. Saya angkat dia betul-betul dia pula dia situ Saya elok-elok ni saya. Oh, dia bagi. Bantu dia buka lah. Oh, mengai. Buka bawah ni. Oh, dia saya ni saya ni semua okey lah. Saya ni. Saya ni mau set Saya ni sedap lah. Dah depan pula kena. Baik. Ni kena 2-3 ekor 3 ekor 3 ekor ke? Woi, patut lah duri. Bagi duri je. Ikan favorite ni. Belakang kawan. Aku gila. Belakang kawan. Yang duri kali dekat. Ambil kemat. Bagi aku hijau ni. Patut banget. Kali. Ambil kawan dapat ikan ni. Ambil kemat. Tengok ni gokak kan duri lah. Ikan favorite. Duri tak apa. Tengok orang berangkat-rangkat. Oh dia dah rekod 3 ekor. Kena tali. Habis. Tolong. Kena 3 tali lah jam. Kena 3 tali dulu. Ekor. Pakai UL dia nampak teruk. Duri lah, time ni mau duri lah, tak lain lah. Dia nak habis lah, dia punya time. Dia duri lah. Nampak orang ada duri. Penunggu cukai dah spot check. Nak tunggu tak buka lagi. Tak buka hasil lagi. Kau siap dia kutip hasil lah. Ni, dia kutip hasil ni. Tengok lagi 3 ekor tu ada. Hari ni ramai kutip. Ano? Dia nak terjun ke? Tak mahu nak terjun ni. Nak tinggi pasal tak mahu terjun. Okey guys, alhamdulillah selesai trip kita hari ni guys. Walaupun cuaca tak apa okey hari ni daripada hujan pada pagi tadi. Tapi juga ada juga hasil. Walaupun tak banyak lah, dia ada agak saiz ikan AA ni dia. Dia talang saya dekat 2 kilo, 1 kilo 7 tadi. Dia ni GT ada. Jenahak rapu dah. Lepas 5 daripada kutip. Ikan Apollo cencaru last minute. Ya dapat dia play kita ni guys. First time ni dia ikut. Tapi okey. Okey guys. Okey, jumpa kita lagi dalam next trip akan datang. Mungkin tengok dia ada trip kita akan update guys. Okey guys, jangan lupa subscribe, share dan komen guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak putih-putih tu kan, nak kacau. Tak ambil. Dia tunggu, dia sedang menunggu. Dia makan Orang bagi tu dia tak mau. Dia mau lain. Lama dia tak mau pula. Dia mau siapa? Dia makan kepala sayang ikan jaru ni. Makan kepala tinggal. Pak dia tambah kan. Tak nampak kau kan. Wah. 3.
Itu saja perkongsian kami kali ini. Daripada pancing, travel, aktiviti keluarga sampailah ke ceramah agama yang bermanfaat. Kalau suka buat channel ni, jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga tekan butang loceng tu supaya tak terlepas video terbaru dari kami.